Sebenarnya saya dah collect barang-barang lama ni sejak masa sekolah lagi lah. So lepas saya bekerja, saya sambung lagi kumpul barang, dan bila barang terlalu banyak tu, rumah dah terlalu banyak, mak pun dah bising. Itulah tercetus ni idea nak buat kedai kopi berkonsepkan collection saya lah, hobi saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Nazrul bin Zubair. Saya pemilik Quantum Pickers dan kedai kopi. Kedai kopi saya berkonsepkan klasik. Okey, sebelum saya membuka kedai kopi ni, saya bekerja dengan sebuah syarikat pemakanan, iaitu Nestle Product, selama 11 tahun. So daripada Nestle tu saya bekerja bermula dengan merchandiser, iaitu kira macam susun barang lah. Start daripada situ saya berminat daripada decoration ni. Daripada itulah konsep Quantum Picker ni dia bertemakan klasik. Pengalaman 13 tahun bekerja dengan Nestle tu, banyak benda yang saya belajar daripada Nestle tu. Di sekeliling saya ramai orang yang berniaga, dan influence saya pun ayah saya seorang peniaga walaupun dia pasar malam. Dari situ bermulanya minat saya untuk berniaga lah. Idola saya kira ayah saya jugalah yang didik saya untuk berniaga. So menu di Quantum Pickers sebenarnya kami lebih kepada local breakfast. Kita sarapan tempatan, di mana kita ada nasi lemak, nasi minyak, nasi kerabu kan. Dan sebenarnya kita tak ada signature, kita cuma ambil daripada bantu-bantu orang-orang kampung. Saya jualkan produk mereka. Selain itu, pada itu kita ada roti-roti bakar, kita ada vendor daripada laksa nyonya, syuka, kita ada coffee machine. Antara menu utama di Quantum Pickers adalah kopi kampung, kopi Vietnam, roti bakar, roti goyang. Itu antara yang selalu diorder oleh customer bila datang di Quantum Pickers. Kenapa saya memilih konsep kopi tiam? Sebab saya mungkin salah seorang penggemar kopi, dan dulu saya pun rajin lepak kedai kopi juga. Dengan collection yang saya ada, saya buatkan konsep klasik kopi tiam ni. Sebenarnya saya dah collect barang-barang lama ni sejak masa sekolah lagi lah. So lepas saya bekerja, saya sambung lagi kumpul barang, dan bila barang terlalu banyak tu, rumah dah terlalu banyak, mak pun dah bising. Itulah tercetus ni idea nak buat kedai kopi berkonsepkan collection saya lah, hobi saya lah. Quantum Pickers sebenarnya ada maksud dia lah. Quantum sebab saya berasal dari Kuantan, dan Pickers tu maksud dia, saya pada kutip barang-barang lama, saya kutip juga makanan yang berkualiti, pick the good stuff lah. Itu yang antara simbolik dia maksud Pickers tu. Quantum Pickers dia bukan jual makanan sebenarnya, dia jual memori sebenarnya, kenangan. So orang datang sini, orang rasa zaman-zaman dia. Macam saya sendiri pun, saya collect mainan-mainan pada zaman-zaman sekolah saya, magazine daripada zaman sekolah saya. Itu sebenarnya untuk memori saya juga lah, dan untuk customer yang datang juga. Kami tak ada modal yang financial yang baik. So kami mulakan perniagaan kami dengan modal yang sedia ada je. So kami sedikit demi sedikit kami kumpul, alhamdulillah boleh upgrade lagi semasa ke semasa lah. Selama 6 tahun kami beroperasi ni memang banyak lah kan. Bagi saya, kedai-kedai lain tu bukan cabaran, dia memeriahkan lagi bagi saya. Saya tak menganggap diorang sebagai competition bagi saya. Kedai-kedai yang lain yang berada di jalan besar ni adalah memeriahkan lagi jalan besar. Itu kita punya ni lah. Harapan saya pada masa akan datang, kami dapat akan kekal lah selagi mana saya ada daya upaya saya untuk meneruskan Quantum Pickers ni. Saya doakan untuk diri saya, semoga dikurniakan kesihatan yang baik lah untuk meneruskan perniagaan ni lah. Apa yang kebetulan singgah Kuantan, boleh datang ke Quantum Pickers kedai kopi jalan besar.